Pada satu hari tu, ada seorang budak ni, anak ni, dia ni suka pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid, dia sembahyang, dia jumpa orang di masjid, dia bersalaman, dan dia sembahyang, dan dia bertemu orang lagi, dan dia pulang ke rumah. Sampai saja di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, anak ni berkata kepada ayah dia, "Wahai ayahku, boleh tak lepas ni aku tak nak pergi ke masjid dah?" Ayah dia pun terkejut lah, tuan-tuan. Elok sebelum ni elok je pergi masjid, tiba-tiba tak nak pergi masjid. Kenapa tak nak pergi masjid? Sebab di sana aku melihat ramai orang yang melakukan perkara yang lalai. Ada orang yang menceritakan tentang orang lain, keburukan orang lain. Ada orang yang sedang bermain gadget. Ada orang yang sedang melakukan perkara-perkara yang mungkar, seperti berkata perkataan-perkataan yang kesat. Aku tak nak pergi dah, ayah. Sebab di sana tidak ada orang pun yang melakukan ibadat. Lalu ayah dia pun tersenyum, tuan-tuan. Ayah dia tersenyum dan berkata kepada anak dia, "Esok kamu pergi ke masjid." Dan keesokan harinya ayah dia bekalkan dia, iaitu satu cawan yang dipenuhi dengan air full. Dan berkata ayah dia kepada anak dia, "Bawalah kamu cawan ini dan air ini, jangan pergi ke masjid, pusing satu masjid, buat aktiviti kamu, dan kamu pulang pastikan air di dalam cawan ini tidak akan berkurang." Anak dia pun pergilah, tuan-tuan. Dia pergi, dia buat apa yang ayah dia cakap. Dia jalan, dia tengok cawan tu, tuan-tuan. Tak nak bagi tumpah. Sampailah dia pulang ke rumah. Lalu ayah berkata, "Berkurang tak air dalam cawan tu?" Anak dia berkata, "Tidak, ayah. Air yang aku bawa seperti mana yang kamu minta." Dan ayah dia berkata, "Apa yang kamu nampak di sana? Apa yang kamu lihat di masjid pada hari ini?" Anak dia beritahu apa? "Setiap penglihatan aku, pendengaran aku, tidak aku fokuskan ke luar. Hanya aku fokuskan ke cawan yang berisi air itu saja. Sebab aku tak nak bagi tumpah. Jadi aku fokuskan pada cawan dan air itu." Lalu ayah dia tersenyum, tuan-tuan. Begitulah hidup, wahai anakku. Begitulah hidup. Fokus pada tujuan hidup kamu. Tidak akan ada waktu menilai keburukan orang. Ayah dia berkata kepada anak dia, "Fokuslah kamu kepada dalam hidup kamu. Jangan kamu terlalu melihat kehidupan orang. Bila kamu melihat kehidupan orang, kamu akan nampak apa dia? Kita akan nampak kebaikan diri kita, kesempurnaan diri kita. Sebenarnya kita tak sempurna pun. Cukuplah kamu menilai kualiti diri kamu. Jangan kamu menilai kualiti diri orang. Pergi ke rumah Allah dengan satu tujuan, untuk beribadah. Fokus pada beribadah. Maka ketika itu kamu tidak akan nampak orang melakukan kejahatan. Sebab apa? Yang kamu nampak adalah tunduknya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kisah ini memberi kita satu motivasi. Jadi, tuan-tuan tahu tak motivasi dia apa? Melihatlah, jangan mencari kesempurnaan di luar, kerana tidak ada yang sempurna. Cukuplah kita sempurnakan apa yang ada di dalam diri kita dengan kita mengejarkan ibadat dan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Clear?